Ketegangan antara Amerika Syarikat dan China makin memuncak dan harga emas terus melonjak. Ianya telah mencipta sejarah yang baru. 14 Oktober 2025, harga emas dunia telah mencecah 4,179 per ounce, pada setinggi yang belum pernah dicapai sebelum ini. Puncanya, ancaman Presiden yang mahu kenakan tarif 100% terhadap import China sebagai tindak balas kepada sekatan Beijing terhadap ekspor mineral penting. China pula berikrar akan berjuang hingga ke akhir. Kedua-dua kuasa besar dunia saling berbalas tindakan dan dunia kini kembali dibayangi ketidaktentuan. Dalam keadaan seperti ini, pelabur tahu satu perkara je. Bila dunia bergolak, emas akan lebih bernilai. Emas akan kembali menjadi safe haven, pelindung nilai ketika mata wang dan pasaran saham mula goyah. Dalam keadaan nilai USD yang sedikit melemah, menjadikan permintaan emas makin tinggi. Dengan harga emas pula terus mencatat peningkatan melebihi 4,100 per ounce. Ia tanda jelas bahawa keyakinan terhadap emas makin kukuh. Jadi, untuk kita di Malaysia, mesej yang mudah. Masa terbaik untuk memiliki emas bukan semasa harga murah, tetapi semasa dunia tak menentu. Kerana sejarah sudah membuktikan emas bukan sekadar pelaburan. Ia adalah benteng kestabilan. Jadi, persoalannya sekarang, adakah anda masih nak menunggu harga turun? Bahkan dalam keadaan nilai USD yang sedikit melemah menjadikan permintaan emas makin tinggi. Dengan harga emas pula terus mencatat peningkatan melebihi 4,100 per ounce. Ia tanda jelas bahawa keyakinan terhadap emas masih kukuh. Jadi untuk kita di Malaysia ni, mesejnya mudah je. Masa terbaik untuk memiliki emas bukan semasa harga murah, tetapi semasa dunia tak menentu. Kerana sejarah sudah membuktikan emas bukan sekadar pelaburan. Ia adalah benteng kestabilan. Jadi, persoalannya sekarang, adakah anda masih nak menunggu harga turun atau nak bertindak sebelum dunia berubah lagi? Semoga perkongsian saya bermanfaat dan boleh follow saya untuk info lanjut tentang simpanan emas. Nak bermula? Boleh rujuk video yang saya pinkan untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold. InsyaAllah saya akan tunjukkan cara simpanan emas terbaik untuk anda. Emas, pasport kekayaan kita semua.